Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita ingin review sebuah motor skuter yang sangat sesuai untuk pakcik-pakcik dan abah-abah ataupun fighter-fighter kerja KL duduk di Seremban 2. Motosikal tersebut adalah SYM ADX TG 400 tahun 2025. Motosikal ini menggunakan enjin 399cc single overhead cam liquid cool yang menghasilkan 35 horsepower dan juga 37 Nm of torque. Skuter ini menggunakan saiz rim hadapan bersaiz 15 dan juga saiz rim belakang bersaiz 14. Motosikal ini menggunakan suspensi hadapan upside down fork dan juga suspensi belakang monoshock. Bagi brake pula, motosikal ini menggunakan disc brake depan belakang berserta ABS. Dan apa yang paling best, skuter ini menggunakan rantai berbanding belting. Motosikal ini hanya seberat 213 kg dan mempunyai ketinggian seat setinggi 790 mm dan kapasiti tank minyak sebesar 13 liter. Antara features yang skuter ini menawarkan adalah USB charging socket, smart key, adjustable windshield, handguard dan juga skid plate. Motosikal ini menggunakan lampu LED di sekeliling, headlight, signal light, tail light, semuanya LED. Dan juga motosikal ini menggunakan meter digital. Skuter ini menawarkan under seat storage sebesar 32 liter. Boleh buat helmet, boleh muat beras, boleh muat barang-barang bini beli. Semua boleh muat. Jadi kalau korang berminat dengan skuter seakan-akan skuter ini, kami mempunyai banyak stok skuter di showroom kami. Jadi kalau anda berminat, layarilah website iMotorbike ataupun korang tahulah kita di mana, iMotorbike Glen Mary, Shah Alam.